Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Wan dari SK Padang Mangkuang dan bersama sahabat saya. Dan saya pula teacher Siti Nur Hidayah binti Abdul Rahim. Kami berada dalam satu podcast special untuk anda semua. Okey, untuk makluman semua, sekolah kami mendapat sepucuk surat daripada PPD Marang untuk menyertai pertandingan pemerkasaan pendigitalan digital murid bagi tahun 2026. Jadi semua guru di sekolah SK Padang Mangkuang ingin mengambil inisiatif untuk memberi penekanan dan penerapan kepada murid-murid kita. Macam mana Cikgu Ida? Kan? Betul. Dengan adanya pertandingan sebegini, jadi kita juga dapat ambil peluang untuk belajar dan kita dapat explore pendidikan digital dan dapat bawakan kepada murid-murid kita. Ya, betul. Dalam pertandingan ini, sekolah kami telah pun memilih 8 acara di mana 3 bimbingan guru, GPM, cikgu saya sendiri, Cikgu Ijat sebagai cikgu TV, membawa 2 tim iaitu video podcast dan juga video kreatif, dan Teacher Ida dan saya juga akan membawa 6 murid untuk 2 acara iaitu dalam digital storytelling animation kategori stop motion dan juga digital storytelling animation kategori AI. Sangat menarik ya. Ya, sangat menarik, dan saya sendiri juga telah memilih dan ini adalah kewajipan dalam Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah Pusat Sumber Sekolah, iaitu yang mana pembaca bestari bahasa Inggeris sekolah rendah dan bahasa Melayu, dan juga bicara buku bahasa Inggeris sekolah rendah dan bahasa Inggeris. Ustazah Wan ya. Ya. Macam mana pemilihan murid yang Ustazah Wan pilih? Okey, bagi kategori saya bersama tim Pusat Sumber Sekolah, bestari bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, kita membuat pemilihan melalui uji bakat. Kerana murid-murid kita ini ada ketikanya dia bukannya berani bila tanpa disuruh. Bila kita buat pertandingan, dia macam berlumba-lumba, Teacher Ida. Bagus ya. Kita juga melihat murid kita berani ke depan ataupun tidak kan. Bukan setakat akademik sahaja. Betul. Macam storytelling tu, Cikgu Ida pilih murid-murid Cikgu Ida macam mana? Untuk storytelling ni memang kita tak boleh tengok daripada kertas saja, daripada exercise ke penulisan sahaja tidak. Daripada cara bawa diri, confidence in speaking, the fluency dia. Okey, itu yang penting. Tapi jadi, yang menarik Teacher Ida tadi, budak-budak kita tu kan, dia macam berlumba-lumba, dia nak kan, betul. Dia berlumba-lumba, macam dia berminat sangat untuk. Motivasi tinggi juga anak-anak murid SK Padang Mangkuang ni. Itu yang bagusnya. Mahu ke depan, mahu cabar diri. Jadi kita sebenarnya banyaklah benefit ataupun advantages daripada segi kualiti murid kita. InsyaAllah. Jadi kita sama-sama jumpa pada 19 April 2026 pada hari Ahad di PKG Bukit Payung. Ya, jumpa nanti. Okey, sekian, terima kasih. Bye.